Cara peguam kemukakan soalan kepada saksi, khususnya saksi kanak-kanak, kalau kita teliti, inkuis ni jelas nampak satu corak pelik. Soalan yang diajukan seolah-olah tidak lagi menumpu kepada punca kematian, tetapi cuba membentuk satu naratif lain, iaitu menampakkan arwah Zarah sebagai seorang bermasalah. Peguam tanya tentang kes botol air, tentang kehilangan barang, tentang tuduhan-tuduhan lama yang tidak pernah dibuktikan secara rasmi. Lalu, jawapan saksi yang masih kanak-kanak pula diangkat sebagai keterangan untuk membentuk persepsi buruk terhadap mangsa. Soalan saya, adakah ini masih inkuis untuk mencari kebenaran atau sudah jadi perbicaraan karakter seorang anak yang sudah tidak mampu mempertahankan diri dia? Dalam undang-undang, setiap soalan peguam sepatutnya relevan kepada isu pokok. Dengan kisah kecurian kecil yang langsung tidak berkait dengan saat arwah ditemui dalam longkang, lebih membimbangkan, saksi yang masih bawah umur mudah dipengaruhi cara soalan ditanya. Kalau soalan ditanam dengan bentuk leading quotation, maka jawapannya pun cenderung ikut arah yang peguam mahukan. Ini bukan lagi proses mencari kebenaran. Ini sudah jadi pembentukan naratif terancang. Saya nak tanya terus, adakah ini inkuis atau percubaan untuk letakkan kesalahan di bahu arwah supaya pihak tertentu bebas daripada beban menjawab isu sebenar? Kenapa peguam lebih berminat untuk gali cerita lama? Kononnya, arwah pernah dituduh curi daripada soalan lebih kritikal